Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini al-amanah sifat Nabi. Yang kedua sifat wajib bagi Nabi. Yang kedua iaitu al-amanah. Adalah makna al-amanah itu kepercayaan. Amanah itu maknanya ialah kepercayaan. Maka hakikatnya, hakikat amanah itu apa dia? Terpelihara rasul-rasul pada zahir dan pada batin daripada melakukan pekerjaan yang haram. Yalah, kalau dah buat benda haram tak amanah lah. Sebab Nabi dia menyampaikan kan, dia menyampaikan perkara yang benar, perkara yang baik, perkara yang disyariatkan. Mana termasuk perkara yang halal dan perkara yang haram. Dia menyampaikan syariat, mana yang boleh, mana yang tak dibolehkan. Tapi tiba-tiba Nabi itu kalau tidak bersifat dengan sifat demikian, contohnya dia mengatakan perkara haram wajib ditinggalkan, tiba-tiba dia buat, maka itu sifat yang mustahil pada Nabi, kerana sifat itu bertentangan dengan sifat amanah. Yang makruh sama juga, Nabi tak buat benda yang makruh. Dan yang menyalahi utama, mana menyalahi perkara yang lebih utama, lebih afdal daripada permulaan kejadiannya, daripada mula kejadiannya sehingga dia wafat. Jelas itu daripada mula kejadiannya sampai baginda wafat. Maknanya daripada sebelum jadi Nabi, maknanya sebelum jadi Nabi atau Rasul. Itu maksudnya. Baik, apa dia pekerjaan yang haram? Tadi dia dah ada haramnya. Yang makruh lah. Macam mana ada statement kata Nabi pernah ambil wuduk, basuh anggota semua sekali. Kitab fiqh kata makruh. Maksudnya gini, yang Nabi buat tu bukan buat selalu. Nabi buat sekali. Kita andaikan sekali pasal adab dengan Nabi ni, sebab nak tunjuk kat sahabat benda tu dibolehkan. Itu je. Dan tak dihukumkan makruh ketika itu, sebab dia nak mengajar benda tu boleh. Itu satu. Apa dia kata perkara yang menyalahi utama? Menyalahi perkara yang utama ni ialah bertentangan dengan perkara yang sebaik-baiknya. Contohnya Nabi SAW kalau dia membaca Quran kan, maka dia akan mulakan dengan membaca surah yang surah awal Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih afdal. Maka kemudian dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau permulaan surah. Kalau tengah-tengah surah, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau dia habis membaca sadaqallahul azim. Kalau apa saja perkara yang dia buat, itu mana utama. Dia tidak akan tinggal perkara yang paling utama. Satu benda yang saya nak sebut ni, benda ni penting lah. Kadang-kadang istilah lah, orang panggil menyalahi yang utama di dalam fiqh. Ada benda dia panggil tidak makruh tapi menyalahi yang utama. Contoh selepas saja kita semayang kan, apa yang utama kita buat? Lepas semayang paling utama kita buat ialah istighfar dan berzikir, berwirid dan juga berdoa. Okey,
Maknanya benda tu ada tak dalam sunnah Nabi? Ada. Okey. Tapi sekarang ni saya baca Quran. Macam mana? Menyalahi utama lah. Saya boleh baca Quran, boleh. Tunggu tidak. Tunggu macam mana? Tunggu habiskan wirid. Itulah kalau orang nak baca surah Al-Mulk. Sekarang kan jadi trend kan, baca surah Al-Mulk selepas solat Isyak. Imam pimpin, ya. Okey, dia zikir kejap. Astaghfirullahalazim, 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 Allahumma antas salam minkas salam. Itu apa ni, ayat kursi nak baca tak salah. Jangan terus pamannya baca kan. Tapi tak berdosa, tapi tak makruh. Cuma bertentangan dengan yang utama. Wirid tu zikir, kan. Okey, begitu juga Nabi SAW. Jadi Nabi tu kalau katakan dia, kan, asalkan bersolat, berwirid lagi. Wirid lagi. Mungkin orang tanya pula, Ustaz nak tanya Ustaz, saya mengaji hadis sampai 6 kitab sunnah sitah, bagus alhamdulillah. Tapi kenapa Nabi ada sekali tu dia lepas solat terus dia ajak orang, dia kata tunggu kejap. Dia pergi masuk bilik, dia ambil mic. Dia pergi letakkan, dia bagi-bagi ke orang. Itu Nabi buat tu sebab nak menunjukkan benda tu dibolehkan dalam syarak. Sebab kita tak menghukumkan lepas main saya bangun je, inilah dia, kau buat benda makruh, benda tak baik, benda haram, benda dosa. Bertentangan dengan Nabi. Sebab kalau kita buat bersebab tak masalah. Apa sebab dia? Di situ sebab Nabi buat benda yang paling utama. Apa yang paling utama? Dalam bahasa orang kampung saya priority. Orang kampung saya priority, kan? Benda paling utama. Apa benda utama? Begini. Wirid itu sunat je, tapi menunaikan amanah orang wajib. Apa tunaikan amanah itu? Orang pesankan Nabi, nanti kau agak-agak ada benda ni. Nabi lepas solat kau teringat. Jadi Nabi tak nak wirid dulu, kau wirid sunat. Yang tunaikan amanah orang tu lagi wajib. Itu maksud dia. Jadi benda-benda gini kena clear lah. Kadang-kadang orang tak clear kan. Kadang-kadang mungkin orang keliru. Kadang-kadang mungkin orang sengaja nak meniru kan. Jadi jangan keliru dah. Sebab ulama dalam kitab-kitab besar tauhid bagi tahu dah. Apa dia Nabi buat tak dihukumkan bertentangan dengan yang aula, yang utama atau makruh. Sebab pada masa itu Nabi nak mengajar. Dalam bab ni hang kena buat ni dulu. Ini hang kemudian. Gitu maksudnya. Perkara ni kena pasal berlaga antara wajib dan sunat, utamakan yang wajib. Nampak? Di sini kita belajar, itu benda sangat penting. Mungkin ustaz-ustaz lain dah sebut, tapi saya hanya tambahkan lagi sikit bagi orang kata apa, tuan-tuan ingatlah, bukan sempurna tak, saya tak sempurna dan tidak boleh menyempurnakan. Kalau kita dekat RNR, kan, mungkin kita perasan kan, kita kan RNR ni apa isu biasanya orang singgah semayang ramai-ramai kan, sampai tempat tu sendat, sempit. Apa yang utama kita pertama kena fikirkan ialah waktu ambil wuduk. Orang tengah beratur ni, kita masa tu jangan sibuk mengambil wuduk membasuh yang sunat. Sibuklah membasuh yang fardu, yang rukun. Kan? Mana rukun apa dia? Pertama sekali bila basuh muka niat. Muka tu adalah rukun dia. Yang pertama niatlah. Yang kedua rukun tadi ialah basuh muka tu kan. Lalu tangan, kemudian kepala, kaki, dah cukup. Tiba-tiba ada orang kata, tu okey makruh sebenarnya sebab apa tak ada biasa yang sunat tu. Betul. Tapi masa tu tak makruh lah. Kenapa? Aku buat yang wajib, aku tinggal sunat ni. Belakang ni orang tengah beratur. Ini maknanya kita beramal atas dasar faham. Maksudnya pas tak faham tu dia umur lagi, ninga lagi kan, tongkok lagi kan, dah lu basuh pula orang kata, ui, sampai orang kata orang tu tunggu macam ni lah. Daripada teluk tubuh dah lepaskan tangan kan, dah masuk tangan dalam poket lagi, tangan letak kat belakang, tak selesai lagi hari ni. Okey, solat sama juga kan, dah tahu solat, baca ayat pendek-pendek. Ini dihentamnya inna fatahna laka fatham mubina. Kita dengar iza ja'a nasrullahi wal fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya pernah kena cerita tu. Kan subuh kita nak cepat rushing kan. Ada pergi hentam tu. Itu dia. Kan tak sesuai. Macam kita kat Surau sekarang kan. Orang pagi-pagi kan. Pagi-pagi imam bencin, dia duduk pinggir di seorang bencin. Orang lain tak bencin. Dia hentam baca banyak. Ada tu jemaah tu dia dah start motor dah. Nak keluar dah. Ustaz saya main kat masjid Ustaz, sini baca panjang. Imam ni baca panjang Ustaz. Ya lah aku tak naik motor dengan kaki di mana yang mayang mana kan. Jadi ini kadang-kadang benda berlaku yang kita tak faham mana lebih aulawiat. Betul yang ketiga di RNR kan, jangan kita wirid-wirid doa-doa dah. Kalau wirid doa boleh masa jalan je. Jadi kata kiri wirid lah doa lah. Maksudnya kita sambung kadang-kadang gitu.
Kita wirid panjang-panjang. Orang tengah semayang, orang atas semayang nak semayang kan. Begitu. Surah ni okey. Ada tu saya ngajar surah sempit. Dia macam ni bagi dua. Saya rasa lagi sempit daripada ni tu bagi dua tu muslimat macam ni. Sempit sungguh. Kan? Lepas tu kalau saya solat ni terpaksa cepatlah. Sebab orang tunggu depan, orang tunggu belakang tu. Lepas solat pendekkan saya wirid tu orang pun bangun terus. Paksa begitu. Paksa begitu pasal orang nak semayang kan. Bayang kan. Tak boleh, dia tak sempit. Tapi kafe besar. Kafe besar. Itu masalah dia. Kafe je besar kan suruh. Ustaz dia tak mau tinggal sunat dia sebut Allah subhanallah ramai-ramai sebut. Tunggu sampai habis, betul. Itu kita mau tinggal. Kita tak mau tinggal. Buat apa kenyaar tu. Orang belakang menunggu tu. Betul lah. Dia tak fikir tu kan. Gitu dia. Itulah kadang-kadang saya pun susah. Banyak saya sebut isu dia kan dalam kuliah kan. Jadi kalau orang faham dia faham lah. Juga ada orang lagi pergi ke negeri Perlis dia marah lagi. Apa tak ada ni apa zikir langsung marah. Lagi. Perlis tu kita tak kira lah selalu itu kan. Kita tak perlis kan. Kita tak perlis kan. Dan mana saya kata, maksud saya kita buat ikut pada keperluan. Suasana, keadaan kan. Sesuai tu lah. Tak sesuai. Orang narasi tu kan. Tapi kalau yang ayat tu dia boleh tak ambil yang bawah lepas tu naik atas balik. Dekat pertama bawah. Tahu faham? Lepas tu naik kedua atas punya. Itu makruh. Itu bukan pertanyaan yang aula, dia makruh. Makruh pasal kita tak ikut turutan. Semayang sah tak salah. Imam saya ikut macam tu kan. Makruh. Balik kan. Pada ahli tasawuf dia tinggalkan. Pasal Nabi tak buat je. Nabi tak buat. Makruh Nabi tak buat lah. Itu dia. Kadang-kadang dia tak tahu pun. Tak tahu lah kata. Ini soal lazim. Soal lazim je lah. Mungkin tak perasan dia punya susunan. Takut gini juga. Saya tanya tu takut. Rakaat pertama ayat kursi. Okey. Rakaat kedua pula dia hentak alif lam mim zalikal kitab. Itu kita. Kembali tahu balik. Itu makruh sama tak makruh tu. Dia panggil dalam istilah tankis. Dia patah balik. Dia mula pergi ekor tu betul pergi kepala kan. Biasa orang dengar pertama kat auzubinas. Betul. Kedua ni nak ayat apa nanti dah habis lah. Tak ada ikut Allah. Tak boleh. Dia jadi makruh. Dia betulnya jangan ku Allah. Dia kena mula pada alif lam mim. Zalikal kitab mula kalau ada hafal. Pasal orang hafal 5 ayat tu kan. Jadilah 5 ayat dah. Betul. Setengah orang dia mulakan pada Qul a'udzu falaq. Lepas tu dia Quran kedua Qul huwallahu ahad. Kan? Itulah tangkis nama balik. Makruh lah dia sebenarnya saya makruh. Mungkin kalau auzubinas tu Panjang. Pendek. Ya. Dia fikir itulah. Dia fikir tu betul tu. Padahal kan kira tu kita turutan kan. Dia panjang pendek ni kalau kita baca yang jenis surah yang panjang lah. Yang contoh saya nak ambil tengah-tengah Baqarah kan. Apa kita bagi 4-3 atau 5-4 gitulah. 5 rakaat pertama 4. Itulah betul. Ini mungkin dia silap faham pula. Baik, ada pun khianat, ada pun amanah lawannya khianat. Muka 114 dek. Kalau pada Nabi amanah lawannya khianat. Sekarang amanah berlawan-lawan. Bukan lawan dia berlawan-lawan. Jadi gurau. Jadi syukur. Okey. Iaitu tidak terpelihara rasul-rasul itu pada zahir dan batin. Itu masuk khianat tu. Nabi tak terpelihara sama ada zahir dan batin daripada melakukan pekerjaan yang ditegah. Sama ada tegah haram atau makruh atau khilaful aula. Lepas tu kan yang bertentangan yang utama tu. Iaitu benda tu mustahil. Nabi tak buat benda tu kan. Maksudnya kalau kita kata yang haram, Nabi tak zina, Nabi tak makan benda apa harta orang, gitu kan. Tak buat benda yang makruh benda tak buat. Atau makan dog Nabi tak makan sebab makruh kan. Baik. Dalil aklinya. Apa dia punya hujah dari sudut akal jika rasul-rasul itu tiada amanah. Nescaya jadilah rasul-rasul itu khianat pada perjalanan syarak Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang haram-haram. Jadi tak masuk akal lah kan? Tak logik lah. Dahlah dia suruh orang jadi baik, tiba-tiba dia buat benda tak baik kan? Ini tak masuk akal. Takkan Nabi panggil macam tu.
Yang makruh-makruh pun dia tak buat. Kan? Yang makruh-makruh dia tak buat. Macam kita manusia biasa ni kadang-kadang makruh kita buat kan. Itulah ada tak buat benda haram, makruh kita buat kan. Contohnya makan petai lah. Petai tak masak kan. Macam mana? Petai tak masak tu makruh dah, masak tak apalah. Mulut bau je kan. Gitulah. Dan yang menyalahi utama kepada taat pada hak Rasul tetapi bertukar, itu jadi batil kan. Maka batil lah benda tu. Mana tak adalah pada Nabi perkara tu maksudnya lah. Yang demikian tetap batil khianat. Maka tetaplah lawannya iaitu amanah. Kerana Tuhan telah merintah kita sekalian mengikut Rasul-Rasul pada segala perbuatan dan perkataan mereka itu, sama ada perbuatan dan perkataan. Ikut apa Nabi buat. Cara Nabi solat, macam mana cara Nabi puasa, dan cara Nabi mengerjakan ibadah haji, umrah. Perkataan sama juga yang Nabi sebut-sebut tu kita ikutlah. Bercakap benda baik-baik, banyakkan zikrullah. Padahal Tuhan tiada menyuruh membuat yang haram, yang makruh-makruh dan yang menyalahi utama. Bagaimana firman-Nya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya, Al-A'raf 28. Kata olehmu ya Rasulullah, ya Muhammad, bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan pekerjaan yang jahat. Allah tak suruh. Allah tak suruh kita jadi bakhil, jadi kedekut. Kita pasal itulah. Allah tak suruh kita buat perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, al-fahsya ke mungkar ke, perkara-perkara yang tersembunyi kejahatannya. Ini dalil naklinya iaitu inni lakum rasulun amin. Artinya bahawa aku ni jadi utusan dan penasihat yang kepercayaan kepada kamu sekalian. Surah Asy-Syu'ara 107. Jadi makna berdasarkan keterangan ini, Nabi bersifat sifat amanah, dan itu sifat wajib. Dia bukan sifat harus. Sifat wajib pada Nabi. Maknanya lawan pada wajib tu ulama letak dah istilahnya ialah lawannya tu ialah mustahil lah. Apa dia mustahil? Khianat. Jadi mustahil lah Nabi tu khianat. Kalau Nabi khianat tak masuk akal. Takkan dia suruh orang buat baik, isteri buat tak baik. Baik. Jadi dalil akli pun kita dah lalui, dalil naqli ataupun dalil pada Quran atau hadis pun sudah kita lalui. Baik, sekarang kita tengok at-tabligh. Okey. Tabligh ni apa maksud dia? Adalah makna at-tabligh itu menyampaikan apa-apa yang dititahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dititahkan maknanya diperintahkan. Diperintahkan oleh Allah kepada sekalian makhluk. Disuruh sampaikan ajaran Islam, termasuk darilah halal, haram, dosa, pahala semua. Perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW termasuk dalam hadis Nabi SAW. Dia kedudukan hadis ni sama macam wahyu. Pasal hadis disampaikan, maka dia tabligh lah. Tabligh mana menyampaikan isi kandungan ajaran agama daripada Quran dan hadis. Maka hakikatnya mengajar Rasul itu akan sekalian manusia syariat Allah Ta'ala, kerana menunjukkan mereka kepada kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Jadi Nabi sendiri dia ajar pada manusia agama. Kalau kita beramal dengan agama tu, hidup kita senang lah. Senang kat dunia, senang kat akhirat. Hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Takkan Nabi ajar kita benda-benda yang bertakar sengsara. Mana ada. Yang benda sengsara, benda yang bertentangan dengan syariat. Kalau Nabi ajar kita, kalau kau susah kau mencuri, kau tangkap masuk penjara, mana ada bahagia. Nabi ajar kita susah gitu, kau banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Usahalah. Kalau usaha kamu tak mendatangkan hasil, jangan kamu cepat rasa jemu. Contoh gitu kan. Nabi ajarlah kan. Usahalah. Ada tu kisah tu, guru saya mengajar tauhid sendiri pun. Dia cakap ni guru dia sendiri. Guru dia sendiri masa bulan Ramadan, sekolah pondok ditutup. Sekolah pondok tutup. Jadi sekolah pondok tutup, jadi tak adalah infak orang masuk. Sebab dia infak ni masuk bila ada orang belajar kan. Ramadan saja pada cuti. Orang pondok cuti biasa Ramadan. Biasanya dia akan cuti, yang saya tahulah seminggu sebelum Ramadan, dia buka balik seminggu lepas puasa. Mana raya lah. Mana dia boleh kurang dalam sebulan setengah lah kan. Jadi tak ada makanan. Dia tak makan dia.
Di guru saya ni kebetulan masa tu dia dimurid pada tok guru tersebut. Dia kata rumah aku tak ada apa dah. Sebab guru saya cerita ni dia memang suka makan dengan tok guru dia. Kat pondok lah, bukan kat rumah, pondok dia kan. Jadi bila kat pondok tak ada, rumah tak ada lah. Jadi dia cerita lah, dia kata aku cakap terang ni, dia panggil tok guru situ, nama dia Mat kan. Mat aku tak terang mana kan. Kita buka ni nampak gaya ni makan, mungkin makan nasi yang garam. Memang tak ada apa dia. Tak cuti ya, orang tak ada. Dia kata tengok kat tu ikan kering, tak ada ikan bilik pun habis. Dengan nasi garam. Jadi apa tu guru dia ni buat? Dia kata dia baca Quran. Ramadan pun Ramadan baca Quran kan? Baca Quran. Dia kata satu benda yang miracle kan, benda cukup ajaib. Ada orang datang dari jauh tapi dalam kawasan negeri Pahang tak? Saya tak ingat tempat mana, tapi dia kata masa zaman tu kan pengangkutan utama kereta api lah. Dia pikul beras, dia pikul lauk-lauk ikan kering semua tu, lauk kering lah. Pergi masuk pondok, kirim batu guru, bawa lah. Kata, saya nak bawa ni makan dulu, dah maaf ni kan datang jauh ni, berpeluh-peluh lah. Angkat pikul tu. Dia kata lepas selesai baca Quran tu, datang macam-macam orang hantar. Subhanallah. Sebab tu saya mengingatkan diri semua lah, saya dan diri semua. Sebenarnya kan kita kalau boleh lah, bukan tujuan baca Quran untuk tujuan tersebut kan, kena betulkan kita punya nilai kan, niat tu. Tapi bila kita dalam keadaan betul-betul bermunajat pada Allah Ta'ala, itu makna menghampiri diri dengan Allah Ta'ala, menghampirkan kita dengan amal ibadah lah. Itu memang tanggapan Nabi sendiri ajaran Islam itu. Lepas tu Quran ni jangan tinggal sebenarnya. Setiap hari kalau jangan tinggal baca Quran. Dan paling afdal, paling baik, ini pengalaman bukan saja untuk guru sekarang. Dulu sekarang berkata juga, ya Imam Masjid Haram, Syekh Dausiri, Yasir Al-Dausiri pun pesan dalam juga. Dia jadikan hidup kau awal-awal baca Quran. Pagi-pagi je kau baca Quran dulu. Allah akan memudahkan segala kehidupan kamu. Sebab tu ada setengah-setengah ulama kan, dia memulakan hidup dia baca surah Yasin. Yasin, surah Yasin ni apa saja hajat kita baca Yasin dulu. InsyaAllah Allah mudahkan hajat kita. Gitulah. Jadi maknanya itu yang diajar oleh Nabi SAW untuk umat dia. Nabi tak pernah ajar benda yang kebukaan kan? Gitu. Jadi kita itulah Nabi menyampaikan lah. Cerita Nabi tu menyampaikan benda-benda yang baik yang mengantarkan bahagia dunia akhirat. Dia tu kalau dah baca Quran berzikir, bukan sekadar dunia jadi bahagia, hati jadi tenang kan. Akhirat pun dia tak risau, pahala dah ada dah. Inilah pahala bacaan Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kerana Quran itu jadi syafaat kamu besok. Di hari akhirat kelak. Ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang baca Quran itu akan datang di syafaat. Lawan bagi tabligh apa dia? Lawan inilah kitman. Kitman itulah menyembunyikan, iaitu mustahil. Satu benda yang kita kena ingat, ada setengah-setengah orang nak kata mazhab, mungkin mazhab juga, mungkin aliran pahaman, mungkin pahaman. Dan sebenarnya mazhab tu ialah aliran, adalah pahaman sama je. Dia memberitahu ada benda yang Nabi dia tak ajar kat semua orang, dia sembunyikan. Ini satu fitnah sangat besar, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Nabi sifatnya ialah tabligh, iaitu menyampaikan. Sebab lawan tabligh ialah kitman. Dia pun pandai berujar lah. Nabi tak sembunyi semua, tapi sikit je. Sama juga. Itu sifat apa dia? Sifat mengkhianati amanah Allah. Allah kata kau tak sampaikan, kau berdosa. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al. Apa dia? Fa ma ballaghta risalatah. Allahu ya'simuka minan nas. Maksudnya apa? Ya Rasul balligh ma unzila ilaik. Kau sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau. Kalau kau tak buat, kau tidak menyampaikan kepada manusia. Mana itu namanya apa? Itu namanya sifat khianat. Termasuk juga sifat menyembunyikan. Mustahil bagi Nabi. Fa illam taf'al ma ballaghta risalatah. Berarti kau tak sampaikan akan risalah. Risalah ni maknanya mesej daripada Allah. Kamu sudah tidak menjalankan tugas kamu sebagai muballigh yang menyampaikan dakwah itu. Sampaikan, kalau manusia suka pun Allah akan lindung kau. Allah akan lindung kau. Jadi masalah beginilah kadang-kadang orang kata Nabi dia ajar Sayyidina Ali benda ni, kat sahabat lain tak ajar.
Maknanya bukan Nabi saja menyembunyikan ajaran tu. Sayyidina Ali pun dituduh saja menyembunyikan ajaran tu. Dia tak sampaikan ke orang lain. Bila anak murid tanya kenapa Sayyidina Ali tak sampaikan, tak boleh. Masa tu sifat sahabat dia akan sampaikan. Sebab Nabi kata wal yuballighi al-hadirul ghaibah. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu satu amanah. Takkan sahabat khianat. Dia bukan fitnah Nabi dia, sahabat boleh fitnah sekali. Ini salah. Ini bentak wujud lah. Kalau tuan-tuan dengar kan, ada orang cakap gitu. Itu sebenarnya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada mana-mana syariat Nabi Muhammad dia sampaikan pada seorang sahabat. Dia kata dia sayang Ali je. Yang lain tak sampaikan. Berarti kan, yang beriman seorang lah. Macam mana yang Nabi beritahu nama orang-orang yang munafik kat sahabat tu? Okey, bagus soalan tu. Dia kena benda tadi kan. Kita kena ingat tabligh ni menyampaikan syariat. Okey, macam mana persoalan Nabi hanya cerita kepada Huzaifah bin Al-Yaman nama-nama orang munafik? Adakah itu dipanggil menyembunyikan? Itu bukan dimaksudkan menyembunyi dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid maksud menyembunyikan syariat. Ini bukan syariat. Ini Nabi rahsia. Nabi suruh pegang rahsia ni. Okey, mungkin sebab situ kan. Kenapa dia disuruh rahsia? Jangan bocor. Ini Nabi dah tengok amanah dia dah. Sahabat yang nama Huzaifah bin Al-Yaman. Kemudian yang keduanya, kena ingat, nanti kalau tahu nama-nama tu, sahabat kita takutlah. Takut pasal apa? Jumlah musuh tu ada juga dalam kalangan Nabi. Dia kalangan sahabat. Nak main kebimbang. Lepas tu kena beritahu kan. Nabi bagi tahu macam ni. Bila Sayyidina Umar bertanya Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata, kalau kau tak boleh beritahu, sebab itu amanah yang Nabi beri pada kau yang kau tak boleh sampaikan dan kau tak boleh melanggari amanah tersebut, tak apa, kata dia. Tapi kau bagi tahu ciri-ciri. Baru si Huzaifah bin Al-Yaman bagi tahu ciri-ciri. Kalau kau nak kenal orang munafik ni, ketika dia mati Nabi tak pergi ziarah. Dan Nabi tidak akan menyembahyangkan jenazahnya, dan Nabi tidak akan pergi kubur. Dalam Quran sebut apa tu? Ayat 86. Surah At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Kamu jangan menyembahyangkan jenazah mereka yang mati dalam keadaan munafik. Sesiapa saja, dia bukan mereka saja. Ahad. Siapa-siapa ni maknanya setiap seorang-seorang tu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata, yang mati abada selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi. Kau jangan berdoa di kubur mereka. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasul. Mereka tak kufur kepada Allah Rasul dan mati dengan keadaan fasik. Itulah Sayyidina Umar kata, kalau begitu aku legalah dapat tahu kita tanda tu. Sayyidina Umar tanya tak apa. Ada satu orang kata Sayyidina Umar nak tanya sebab dia termasuk tidak. Yang keduanya Sayyidina Umar bertanya sebab Sayyidina Umar nak tahu siapa dia orang munafik. Jadi Sayyidina Umar tengok tanda lah. Yang satu ayat ni ada kisah dia. Kisah dia bila Sayyidina Umar cakap dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, takkan kau nak semayang jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, sedangkan dia munafik. Sayyidina Umar tahu pula. Itu yang penting tu. Sayyidina Umar tahu kan. Kenapa Sayyidina Umar tahu? Sebab yang mula-mula mengajak orang jangan pergi berjihad, ketua dia lah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab dia asal ketua juga. Dia ketua pada kabilah sendiri. Dia tak nak beriman, dia tak nak beriman dengan Nabi, melainkan berpura-pura sebab trend orang nak masuk Islam, aku masuk Islam lah. Lepas tu dia ketua tu lah, dia ajak orang lain. Dia ajak orang lain, jadi orang tahu kepala dia. Pengikut orang tak tahu. Kan? Ada Sayyidina Umar kata kalau begitu jangan sembahyang jenazah dia. Nabi ajak pergi juga, Nabi patah balik. Sayyidina Umar tanya, tadi kau ajak aku pergi ni, ajak patah balik pula. Dia kata baru tadi Allah turunkan firman dia dalam surah At-Taubah ayat 56. Tadi. Betul Rasulullah kata, dia kata, Sayyidina Umar ni dah keluar fatwa lebih awal lagi sebelum Quran ada turun. Ini antara 20 perkara saya cerita dulu kan, 20 perkara tu Sayyidina Umar sudah putuskan lebih awal. Maknanya dipanggil pandangan Umar bertepatan dengan Quran sebelum turun, sebelum ayat itu turun. Itu antara. Tapi selepas tu siapa-siapa tak tahu. Huzaifah bin Al-Yaman je tahu. Huzaifah bin Al-Yaman tu. Betul lah kata Sayyidina Umar. Tanya, tanda dia. Macam tu lah. Nabi tak pergi semayang. Sayyidina Umar dah buat sesiap dah. Sayyidina Umar dah buat sesiap dah. Tak nak solat jenazah mereka. Allahu Akbar. Itu maknanya itu bukan syariat lah. Yang syariat hanya beritahu ciri-ciri orang munafik.
kemudian apa lagi ciri orang munafik, kemudian sejarah-sejarah mereka, sifat mereka tu je. Benda ni Quran bagi tahu tu je lah. Okay, Nabi sampaikan saja ciri-ciri mereka. Dia kalau ikut dalam, kalau kita mengaji tafsir, jumpalah banyak benda. Dia nak tahu senang je, kita kena belajar cerita mana ni tentang orang munafik kan ada kan kitab dia buat itu orang buat kisah. Ada yang sahabat bila Nabi menyampaikan dia tutup telinga. Tu antara tanda lah yang bila dia orang tahu kan. Jadi satu lagi mereka suka begini, orang kata apa? Bila perang dia sah belakang. Tu ada ciri-ciri dia lah. Yang tadi ciri-ciri kan tu banyak kan. Dia akan gitu sah belakang. Dia standby, banyak nak lari. Gitulah. Kalau sudah Tapi kan bercakap bohong ni. Kalau sudah itu bagus soalan. Dia sifat dia munafik dua. Satu munafik etikat dia memang dia munafik etikat semua. Yang kedua munafik segi amalan. Macam cakap bohong kan. Itu kata saya nak bakar. Ya Rasulullah, siapa tak pernah bohong. Tapi kata kan. Jadi kata engkau selamat daripada benda tu. Maknanya selamat tu maksud dia. Kalau kau bohong pun, kau gurau je, kau bukan munafik. Walaupun Nabi tak kasih kan, tapi itu maknanya sinilah maksud dia. Kalau orang tu dah munafik segi etikat, munafik amalan pun ada juga pada dia. Tapi ada orang dia tak munafik etikat, tapi dia segi amalan dia, amalan orang munafik. Dia tak munafik, dia amalan orang munafik. Itulah cakap bohong tu. Sebab banyak orang bohong kadang-kadang kan, tapi dia tak munafik ni baik, dia suka bohong, dia suka gurau. Itu kan. Itu kata saya nak bakar. Kami pun gurau ke bohong lah. Bukan kau Nabi. Tidak gurau tu gurau lain. Itu gurau lain. Betul. Ni jadi sifat. Kalau dia sifat dia munafik lah. Sifat dia bohong je. Itu kata buka mulut dia bohong atau berat. macam kena je. Itu mana dah je terbaik dari tabiat. Hari ini Contoh. Jadi gitulah, dia jangan buat gitu sebenarnya. Gurau tu. Dia gurau. Saya pengalaman saya lah bercampur dengan orang Arab ni kan. Contohlah pasal munafik lah. Orang Arab ni dia akan anggap dia tahu kalau orang tu kerja berpura-pura kan. Dia akan bilang guru-guru lah. Pergi kelas bawa macam kata alat bantu mengajar mengajar kan. Arab dia bantai ni munafik ni semua. Nak guna-guna bahasa munafik tu kan pada Arab tu lah. Maknanya saja tunjuk orang kena betul-betul lah mengajar bawa alat-alat tu kan. Yang keduanya saya tanyalah. Macam mana ada orang yang ucap-ucap Merry Christmas pada orang bukan Islam, dia kata munafik tu. Tapi yang cakap tu orang Arab, bukan jenis orang ni kan. Dia kata begitu. Mana pada penilaian orang Arab ni kan, kalimah munafik ni maknanya berpura-pura. Pada dia berpura-pura. Betul bayangkan zaman Nabi macam mana munafik itu kan. Dia berpura. Sebab dia kata dia kasihkan Islam. Dia kasihkan Nabi, dia kasihkan agama kan. Tapi bila perang nak lawan kafir tu, dia tak nak lawan pula. Sebab dia sayang orang kafir tu. Itu maksud dia kan. Dia tak nak bunuh orang kafir, dia sayang orang kafir tu banding dengan sayang orang Islam. Berarti dia sanggup sahabat dibunuh oleh orang kafir berbanding orang kafir dibunuh oleh sahabat. Nampak tak? Itu yang Sayyidina Umar dia tanya apa tanda dia. Itu ada lagi Syekh Said Hawa dia tulis dalam kitab tafsir dia Tarbiyah dalam surah An-Nur. Dia kata apa tau? Dia kata Allah Ta'ala ni memang tak benarkan Nabi cerita pada siapa dia orang munafik kan. Tetapi satu je benda kita kena ingat. Allah bagi tahu kat Nabi siapa orang munafik, tetapi Nabi menyampaikan ciri-ciri orang munafik. Sampai nak gitu. Supaya apa? Nabi bukan sekadar tak nak dedah kepada orang siapa orang munafik, tapi Nabi nak kita kenal orang munafik melalui Quran. Jelas tak kan? Melalui Quran kita baca tahu dah. Oh ni sifat dia, sifat dia. Sama begitu. Bila kita baca Quran tu mana kita tak tuduh orang dah. Kita tahu sisi ciri tu ada. Sisi tu ada. Surah Al-Maidah antaranya kan. Orang munafik ni dia lebih rela duduk bersama dengan kuasa besar. Dia kata kalau aku duduk kuasa besar aku selamat. Sebab mereka besar. Sebab mereka anaconda walaupun dia ular lidi je. Itu yang bahaya tu. Kan? Dia lupa anaconda tu dah tak jumpa orang, ular lidi dia telan je. Itu. Ya. Dalam Quran sebab kita baca surah Al-Maidah kita faham apa yang Allah sebut. Ya Allah.
Ini yang berlaku sepanjang zaman. Dia lebih rela gitu lagi. Aduh, berat. Ya? Baik. Kemudian lagi kata dia, maka menyembunyikan itu haram hukumnya. Dalil aklinya, tak baca itu. Dalil akli itu dalil akal. Iaitu jika tiada Nabi menyampaikan yang saya lazim itu mestilah ia menyembunyikan yang demikian. Lazim pula kita disuruh dengan mengikut menyembunyikan. Kalau Nabi sifat dia menyembunyikan, kita pun sama lah, tak payah sampaikan lah. Kalau orang sampaikan, tak apalah, aku tak nak sampaikan, kenapa? Alah, Nabi tak sampaikan, dia akan sampaikan pula. Dia akan jadi gitu. Ini logik akal. Kerana kita wajib mengikut perkataan dan perbuatan Rasul, maka menyembunyikan itu haram lagi laknat oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan tiada menyuruh dengan mengerjakan yang haram. Sebab kalau kita tak sampaikan, jadinya hukumnya haram dan yang makruh. Jadi demikian tetaplah Rasul itu bersifat tabligh. Jadi maknanya, kalaulah Nabi itu bersifat yang demikian, kita sebagai umat dia ikut sekali lah. Itu tak boleh segi hukum. Mana-mana para ulama lagi-lagi berat. Sebab ulama pewaris Nabi, dia tak boleh sembunyikan hukum hakam. Dia kena jelaskan hukum. Yang tak betul, tak betul. Yang betul-betul. Yang masalah sekarang ni lah, benda tak betul-betul. Benda yang betul, tak betul. Jadi dia tak betul. Dia tak betul lah. Ada berat tabligh ni. Kan? Jemaah tabligh tu itulah sempena nama tabligh tu. Jadi menyampaikan. Allah Ta'ala alam, kita sambung ya tajuknya. Itu di masa pun terhad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.